Helikopter, helikopter. Paracofer, paracofer. Helikopter, helikopter. Šaljem ako treba. Paracofer, paracofer. Da bacaš. Kembali bersama Helikopter Encounter. So sekarang ni aku pergi sekarang ni energi sedikit tidak sihat. Itulah dah tahu energi dengan ekor, tapi mandai-mandai pasal ekornya. So ya, kita sampai dekat tempat nak pergi. So inilah dia.
Mohlah kita buat treadmill dan juga buat apa ni, yang kaki tu, yang kaki sekali dengan tangan. Okey, mohlah kita jom. Hai, dan itu sahajalah aktiviti kita pada malam ini after kerja. Lepas habis kerja, pukul 4 tadi. And then direhat sekejap sebab rehat solat asar. Lepas tu Ellie makan bubur untuk demam Ellie. And then Ellie tidur sekejap untuk ambil tenaga pergi gym. And then habislah aktiviti kita pada malam ni. So untuk esok Ellie tak tahu lagi sama ada Ellie boleh pergi kerja ataupun tidak. Sebab Ellie ada bagi tahu dekat abang Ellie disebabkan Ellie dah rapat dengan mostly rapat dengan abang Ellie. So abang Ellie cakap pergilah klinik, stoplah makan Panadol. So Ellie pun cakap dekat dia, tengoklah dulu macam mana, kalau tak sihat juga kita pergilah klinik ya. Sebelum ni Ellie dengan kakak Ellie sebelum ni kalau macam Ellie nak cerita apa-apa ke apa semua kan, Ellie mostly dengan kakak Ellie. Lepas tu lepas daripada kakak Ellie, dia dia memang busy gila-gila sampai kan
Uh, Memang busy. Ellie faham dia lah business woman kan. Orang business woman, business besar macam tu lah. Ellie faham je. And then dia cakap dekat Ellie yang apa-apa bagi tahu dekat abang. So apa-apa keperluan Ellie, semua abang Ellie yang akan tanggung. So mostly Ellie sekarang ni rapat dengan abang Ellie. So macam mostly banyak bercerita dengan abang Ellie. Kadang macam Ellie sakit, Ellie nak apa-apa, mostly dengan abang Ellie je sekarang ni. Dengan kakak Ellie, Ellie still lagi kontak dengan kakak Ellie, still lagi bercerita dengan kakak Ellie, tapi ada had dia. Sebabnya kita faham orang busy kan, faham je. So kita tak nak ganggu kerja dia. So kita tak nak mengganggu kerja dia kan. So kita pun macam kita faham lah kan. Okeylah, setakat itu sahaja aktiviti Ellie hari ini. Korang ada korang nak Ellie buat konten apa lagi, korang just drop komen dekat bawah. InsyaAllah Ellie akan buat. Tapi Ellie ada something idea after Ellie bulan 8 next month ataupun bulan 8 macam tu, after Ellie tengoklah target Ellie untuk turunkan berat badan Ellie angka 7 sampai bulan 7 ataupun bulan 8. Kita tengok, stay tune. Angka 7 tu dia dia akan turun dekat bulan 7 ataupun bulan 8. Kita tengok. Kalau Ellie berjaya dapat menurunkan berat badan Ellie angka 7, Ellie nak buat konten. Satu konten ni 24 jam Ellie makan makanan tu. Tapi makan makanan apa, korang kena stay tune, okay? Sebab sekarang ni Ellie dalam fasa untuk getting healthy, untuk lebih jadi sehat. Untuk jadi sehat, salah satunya tujuan utamalah. Tujuan yang kedua untuk mendapatkan skin yang cantik, yang sehat, yang bersih tanpa menggunakan apa-apa barang skincare. Skincare maksudnya macam orang lain kan guna macam daripada cleanser sampailah ke krim malam, serum apa semua tu. Tapi tak bagi Ellie ya. Bagi Ellie adalah Ellie hanya pakai sabun collagen sahaja. So bagi siapa-siapa yang nak dapatkan sabun collagen, nak Ellie jual balik sabun collagen, korang boleh drop komen dekat bawah korang nak, and then nanti korang boleh follow sosial media Ellie macam TikTok, IG, FB, Threads, Twitter semua. Tapi korang kena tunggu untuk Ellie settingkan balik semua sosial media Ellie. Sebab sekarang ni sosial media Ellie sekarang semua dah kena kacau. Ellie tak tahu faktor dia sebab apa, sama ada orang report ataupun ada guideline yang Ellie langgar, ataupun entahlah, Ellie pun tak tahu. Ellie pun macam lantak kau lah, macam tu. So bye-bye, tata titi tutu, terbang tinggi naik helikopter, bye. Helikopter no counter mau rehat dulu.